Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua guru-guru, ibu bapa dan peserta yang sedang menonton taklimat Universal Robotic Challenge kategori Robotic Game Challenge. Okey, pertama sekali saya ingin ucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua yang telah mendaftar untuk pertandingan RGC pada tahun ini. Jadi, seperti yang tertera di skrin, tema untuk tahun ini adalah berfokuskan kepada SDG 11 iaitu Sustainable Cities and Communities dengan membawa tajuk Transport Quest Heroes of Urban Mobility. Okey, alright. Jadi ini adalah logo rasmi URC di mana di Malaysia dikenali sebagai URC Malaysia. Alright, sedikit penjelasan atau details lah tentang Universal Robotic Challenge. URC adalah pertandingan robotik yang dijalankan pada setiap tahun. Dan tahun ini Tech Up akan menjalankan URC Malaysia untuk kali ke-7 dengan kelulusan dan sokongan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan pada tahun ini kami akan membawa tiga kategori yang sangat menarik dan berbeza iaitu Idea Challenge, Robotic Game Challenge dan juga Robocode. Okey. Seterusnya saya nak kongsikan ini adalah flow untuk pertandingan URC Malaysia dan juga URC International. Jadi untuk pengetahuan semua, URC Malaysia ini adalah macam peringkat saringan lah, peringkat kebangsaan untuk URC International yang akan dijalankan pada bulan September nanti. Okey, jadi seperti yang peserta-peserta semua nampak dekat skrin ada tiga kategori untuk tahun ni seperti yang saya sebut tadi, Idea Challenge, Robotic Game Challenge dan Robocode. Di mana untuk kategori Idea Challenge, tiga pemenang ataupun top 3 winners akan layak ke peringkat antarabangsa yang dinamakan Idea Contest. Okey, seterusnya untuk Robotic Game Challenge, top 50 contestants 50 peserta untuk kategori junior dan 50 peserta untuk kategori senior akan layak ke kategori ke peringkat antarabangsa yang dinamakan Virtual Robotics. Dan ada satu lagi stand alone kategori yang dinamakan Real Robotics yang akan dijalankan secara fizikal di Osaka, Jepun nanti. Okey, untuk kategori Robotic Game Challenge, suka untuk saya ingatkan, untuk kategori junior, kami buka kepada umur 9 hingga 12 tahun. Untuk kategori senior, kami buka untuk umur 13 hingga 17 tahun. Tetapi untuk peringkat antarabangsa, pelajar-pelajar harus berumur 13 sehingga 15 tahun sahaja. Ini adalah requirement dari URC International. Okey, jelas ya? Alright, okey. Jadi, jom saya kongsikan details lah butiran untuk RGC. Okey, tahun ini seperti saya sebut tadi ya, tema untuk tahun ini adalah fokus ke SDG 11 iaitu Sustainable Cities and Communities dengan membawa tajuk Transport Quest Heroes of Urban Mobility di mana peserta-peserta akan ada challenges yang fokus kepada Sustainable City and Community lah. Okey, jadi dia ada misi-misi yang fokus kepada situlah SDG 11. Okey, dan game mission ini adalah untuk selesaikan semua checkpoint. Ada tiga checkpoint untuk competition RGC ni. Checkpoint pertama, checkpoint kedua dan checkpoint ketiga, final portal. Okey, jadi peserta harus selesaikan semua misi dalam ketiga-tiga checkpoint ni. Okey, jadi peserta yang menang tu akan adalah peserta yang mendapat markah yang tertinggi. Okey, jadi untuk competition ni juga akan ada peta ya, ada map design yang akan kami kongsikan pada hari pertandingan. Jadi seperti yang saya sebut tadi, untuk RGC ni juga ada dua kategori peringkat umur, junior kategori 9 hingga 12 tahun dan juga senior kategori
kategori 13 hingga 17 tahun. Okey, seterusnya ini adalah competition requirement. Jadi, seperti semua sedia maklum, Robotic Game Challenge ini adalah akan dijalankan menggunakan perisian Go Up. Okey, software Go Up. Okey, dan kami sangat-sangat galakkan untuk peserta menggunakan desktop atau laptop. Okey, kalau boleh kita tak sarankanlah untuk guna iPad sebab takut tak compatible. Okey, jadi di sini juga kami kongsikan specification lah untuk desktop dan laptop. Okey, sekiranya peserta tak tahu whether desktop dan laptop dia compatible ke tidak, boleh scan QR di screen untuk test GoTechUp demo. Okey, jadi boleh scan di situ tengok boleh ke tak. Adakah desktop dan laptop itu compatible untuk pertandingan atau tak? Okey, dan seterusnya yang paling penting adalah pencapaian internet yang baik. Okey, jadi pastikan bila dah daftar, make sure lah cuba bila dah dapat ID nanti pastikan untuk masuk Utech software tu untuk pastikan internet stable lah. Jadi tak adalah ada masalah pada hari pertandingan nanti. Lepas tu satu lagi untuk pastikan configure Windows Firewall lah untuk allow database SQL Server access. Maksudnya pastikan tak ada firewall lah sebab nanti tak boleh access code backup tu. Okay? Alright, seterusnya. Okey, jadi seperti yang saya sebut tadi, competition ini akan dijalankan menggunakan software GoTechUp. Siapa yang dah ada langganan boleh masuk pertandingan. Kalau tiada langganan, kena buat langganan lah, okey, untuk dapatkan ID GoTechUp. Untuk pertandingan ni ada dua stage. Okey, stage pertama ialah preliminary atau qualifier stage. Seterusnya adalah final stage. Okey, jadi ada dua stage. Okey, ada 2 hari pertandingan akan dijalankan pada 12 hingga 13 Julai. Okey, jadi pertandingan ini akan dijalankan selama 2 jam. Okey, 2 jam dia ada tempoh pertandingan tu 2 jam. Tapi kami actually estimated gameplay tu 60 minit saja, 1 jam. Jadi kami harapkan yang peserta boleh selesaikan semua misi tu dalam masa 1 jam lah. Okey, tapi dia punya whole duration of the competition is 2 hours. Okey, jadi contohnya kalau pertandingan start pada pukul 9 pagi, kami akan pertandingan akan habis pada pukul 11 pagi. Jadi kami suka untuk saya pesan kepada semua peserta untuk pastikan masuk pada masa yang ditetapkan, untuk log in pada masa yang ditetapkan, sebab kalau ada yang peserta yang lambat, so contohnya dia masuk pada pukul 9.30, maksudnya dia ada masa selama 1 jam setengah sahaja untuk selesaikan semua misi-misi tu. Okay, alright. And then macam mana nak tahu yang game tu dah habis, dah selesai. Okay, jadi ada 3 senario. Senario yang pertama, pelajar tu dah masuk ke final portal. Maksudnya dia dah masuk ke checkpoint yang terakhir. Dia dah siap semua. And then ada pop-up di screen yang menunjukkan dia dah selesai misi. Okey, nanti keluar markah, keluar masa. Okey, dia tulis mission complete. Okey, nanti saya akan tunjuk gambaran macam mana pop-up tu nanti. Okey, situasi yang kedua, contohnya pelajar tu dia disconnected. Okey, internet dia, line dia tak elok lah. Okey, dia disconnected, dia log out. Lepas tu dia fail untuk masuk balik ke game dalam tempoh 2 jam tu. Okey, jadi selepas 2 jam tu, dia akan disable lah. Kita akan disable, jadi peserta dah tak boleh log in lagi. Okey. Lepas tu yang ketiga ialah um, walaupun contohnya dia dapat masuk juga selepas 2 jam tu, kita tak akan rekod lagi markah. Okey, jadi dekat tempoh 2 jam tu kita akan berhenti rekod markah dekat situ. Jadi selepas 2 jam tu dia dah, kalau dia masuk pun kita tak akan rekod lagi. Okey. Alright, okay. Next.
Ini adalah timeline untuk pertandingan RGC. Okey, seperti yang tertera di skrin, pendaftaran masih lagi dibuka sehingga 2 hari bulan Julai. Jadi untuk peserta-peserta yang masih belum register, masih ada masa lah, dalam lebih kurang 2 minggu lagi untuk register. Okey, untuk mereka yang dah register, pastikan dah dapat ID. Sepatutnya dah dapat ID dalam masa 48 jam lah, okey, tak termasuk hari Minggu dan public holiday. Okey, kalau tak dapat lagi ID, sila kontak kami ya untuk dapatkan ID. Jangan tunggu lambat-lambat, sebab kalau dah berdaftar, akan ada 20 level lesson. Okey, ada practice period di mana peserta-peserta akan dapat akses ke 20 level latihan. Okey, jadi lesson tu kami betul-betul harap yang peserta-peserta akan ambil peluang ini untuk selesaikan semua 20 level lesson tu. Okey, jadi saya betul-betul saya jaminlah, saya jamin yang ianya sangat membantu. Okey, dan ia juga memberi peluang kepada pelajar-pelajar untuk familiarize themselves dengan Go Tech Up. Okey, biasakan dirilah dengan software, dengan interface Go Tech Up, jadi tak kekok lah pada hari pertandingan. Okey, dan practice tu, lessons tu dia boleh buat berkali-kali. Jadi jangan risau, dari sekarang sampai ke 9 hari bulan Julai, di mana latihan itu akan dibuka, ada masa lah untuk buat lesson tu berkali-kali. Okey, lepas tu untuk pertandingan RGC akan ada dua stages seperti yang saya sebut tadi, preliminary stage atau qualifier stage dan juga final stage pada 13 hari bulan Julai. Dan um, pengumuman pemenang akan dibuat pada 18 hari bulan Julai. Okey, dengan itu saya suka juga untuk saya ingatkan supaya semua peserta menggunakan laptop atau desktop yang sama untuk latihan dan juga untuk hari pertandingan. Okey, ni untuk avoid apa-apa masalah login lah, okey, ataupun apa-apa masalah-masalah lain. Mungkin ada laptop yang tak compatible atau desktop yang tak compatible. Jadi kami harap gunakan desktop atau laptop yang sama, okey, untuk login, untuk lesson dan juga pada hari pertandingan. Alright, jadi sambungan dari timeline tadi, seperti yang ditertera di skrin, kami dah asingkan waktu pertandingan untuk junior kategori dan senior kategori untuk dua-dua stage. Preliminary round, junior akan dijalankan pada 9 pagi dan senior pada waktu petang. Dan untuk final round pun sama juga ya, pagi junior dan senior pada belah petang. Alright, okey. Jadi apa yang peserta boleh expect ya selepas registration? Jadi dalam masa 48 jam peserta akan menerima email dengan Go Tech Up ID. Okey. Jadi kalau tak dapat ID lagi, dah lebih 48 jam belum dapat ID lagi, sila kontak kami. Jangan tunggu dah dekat-dekat dengan competition baru nak minta. Okey. Jadi dapatkan ID, dah boleh log in ke portal dan buat lesson yang seperti saya sebut tadi. Lepas tu dalam email juga kami akan hantar invitation ke group official Telegram. Okey, jadi pastikan semua peserta dan guru-guru masuklah ke dalam grup Telegram tu, okey, kerana semua komunikasi dan update untuk competition ni kami akan share dalam grup Telegram tersebut. Okey, pastikan bacalah semua info di dalam email. Okey, and then kalau ada apa-apa soalan boleh contact Cik Lena ataupun email kepada kami di competition@techup.my. Sekiranya peserta-peserta atau guru-guru email kami dengan apa-apa isu ataupun apa-apa masalah teknikal lah berkenaan dengan GoTechUp, kami minta agar email kami dengan details lah yang jelas supaya kami dapat bantu dalam masa yang laju lah, maksudnya dengan cepat dan baik. Okey? InsyaAllah.
Alright, okay. Apa untuk expect pada hari competition? Okay, jadi untuk hari competition nanti, seperti saya sebut tadi, kami akan hantarkan peta ataupun competition map dan juga Google Form. Okay, Google Form ni jangan risau. Clock in dan clock out. Google Form ni adalah Google Form yang sama. Okey, jangan confuse, jangan risau, jangan panik. Google Form yang sama. Okey, bila dah waktu dah 30 minit sebelum competition dah boleh isi Google Form untuk clock in. Pastikan untuk isi clock in ni. Jangan lupa. Okey, boleh ambil selfie dekat depan laptop atau desktop. Okey, depan Gotekap, selfie, lepas tu terus masuk dalam Google Form dan clock in. Okey, lepas tu bila dah habis, dah selesai competition, pun buat benda yang sama juga. Okey, ini adalah untuk rekod kami. Okey, contestants must submit their attendance at this time 30 minit sebelum pertandingan bermula. Okey, lepas tu competition duration selama 2 jam. Jangan lupa yang seperti yang saya pesan tadi, kalau peserta-peserta lambat, jadi kita tak akan bagi masa lebih lah. Okey, jadi kalau dia masuk 9.30, dia boleh, dia ada 1 jam setengah sahaja untuk complete competition tu. Okey. Alright, okay, ini adalah gambaran bagaimana GoTechUp tu lah. Gambaran GoTechUp tu, portal software GoTechUp. Okay, jadi boleh pergi ke 2025.urc-gotechUp.org dekat di laptop atau PC dengan pencapaian internet yang baik. Kami sarankan untuk gunakan Google Chrome, browser Google Chrome. Masukkan username dan password. Di sini suka untuk saya ingatkan peserta tidak boleh menukar password. Okey, tak boleh tukar password. Gunakan password, username dan password yang sama seperti yang diberikan melalui email. Okey, dan password ni adalah password ni case sensitive. Maksudnya kalau dia bagi tu huruf besar, kita masukkan huruf besar. Password pun sama. Okey, username dengan password. Alright, lepas dah masuk dalam portal tu, dah klik login, okey, peserta akan nampak skrin ni, okey, akan nampak skrin ni, boleh tekan dekat My Course. Okey, lepas dah tekan dekat My Course, peserta akan nampak skrin ni di mana mereka ada akses ke 20 lesson. Okey, 20 lesson yang seperti saya sebut tadi. Jadi pastikan selesaikanlah semua 20 lesson ni, semua peringkat pembelajaran ni sebelum hari pertandingan. Okey, ianya sangat-sangat membantu. Okey, alright. Jadi seperti yang saya sebut tadi, latihan tu adalah sampai 9 hari bulan Julai sahaja. Okey, 9 hari bulan Julai, dan selepas tu dah tak boleh buat apa-apa latihan sampai hari pertandingan. Okey, pada hari pertandingan 12 hari bulan Julai, okey, bila peserta-peserta log in ke GoTechUp, peserta akan nampak skrin macam ni. Okey, tadi nampak skrin lain kan? Tadi nampak skrin macam ni. Sekarang nampak skrin lain pula. Okey, jadi ada kad ni lah. Okey, domestic junior. Yang ni ada contoh untuk junior kategori. Jadi boleh tekan dekat play ni lah. Okey, tekan dekat play ni, nanti akan nampak akan nampak skrin yang ni. Okey, akan nampak skrin yang ni di mana nanti ada 3 checkpoint. Okey, checkpoint pertama, checkpoint kedua dan checkpoint ketiga. Jadi kalau tengok dekat skrin ni, checkpoint pertama je boleh klik. Okey, checkpoint yang kedua dengan ketiga ni dia disable dulu. Jadi dia masuk ke checkpoint yang pertama, habis dulu checkpoint tu baru boleh masuk ke checkpoint kedua dan ketiga. Okey? Alright, sekiranya peserta-peserta disconnected. Okey, nanti akan keluar pop-up macam ni. Dia tulis disconnected from server. Please log in again. Okey, jadi boleh tekan ke return to main menu, refresh dan log in semula. Okey, jadi insyaAllah nanti akan okey, akan dapat macam ni lagi. Okey, akan dapat skrin ni. Okey, lepas tu nanti bila lepas dah log in,
akan nampak semula mana checkpoint yang kita tertinggal tadilah. Dia akan terus nampak checkpoint tadi yang tertinggal tu, boleh terus klik di sana dan terus masuk dan sambung. Okey? Alright, seterusnya. Okey, jadi lepas dah selesai misi ataupun dah selesai competition tu, dah habis ke final portal, okey, akan keluar pop-up macam ni. Congratulations, you have completed the mission. Akan keluar total score dan juga masa. Okey, yang peserta-peserta dah selesai lah competition ni. Okey, jadi dengan stage ni nanti peserta-peserta dikehendaki untuk mengambil selfie. Ambil selfie dengan ni dan masuk di dalam Google Form untuk clock out. Okey, jangan lupa ambil selfie dan clock out. Okey? Alright. Seterusnya untuk virtual robotics, iaitu di peringkat antarabangsa, seperti saya sebut tadi, peserta-peserta yang berjaya ataupun layak ke peringkat antarabangsa adalah peserta yang berumur 9 hingga 15 tahun sahaja. Okey, jadi harap tak ada yang confuse nantilah. Okey, saya masuk qualifier stage, saya masuk ke final stage, tapi kenapa saya tak dapat masuk ke international. Okey, tengok-tengok umur dia 17 tahun. Okey, jadi kami minta maaf, memang ini adalah requirement untuk international lah. Okey, untuk URC international memang umur dia sampai umur 15 sahaja. Okey, lepas tu kena pastikan juga pelajar yang layak ke final stage ni juga adalah pelajar yang hadir. Okey, yang hadir ke final stage di peringkat kebangsaan. Maksudnya dekat URC Malaysia, dia masuk qualifier stage dan juga final stage, baru dia layak untuk ke international stage. Okey? Alright. Okey, jadi itu sahaja taklimat saya untuk Robotic Game Challenge pada hari ini. Kalau ada apa-apa soalan, boleh terus kontak Cik Lena di talian 018-234-2481 ataupun email competition@techup.my. Saya ucapkan all the best dan selamat maju jaya. Terima kasih.